Hai semua, jom kita terjah bab satu pengembaraan di mana kita akan bongkar rahsia untuk selesaikan masalah-masalah yang pening, macam seorang pencipta yang hebat. Okey, sebelum kita pergi lebih jauh, cuba fikir sekejap. Pernah tak anda dah gembira sebab dah selesaikan satu masalah? Tiba-tiba, muncul pula masalah lain. Mesti pernah kan? Baiklah, jom kita mulakan. Kita tengok dulu masalah-masalah yang mudah, yang penyelesaiannya pun terus terang je. Contoh paling senang, pisau kat dapur tu tumpul. Nak buat apa? Asah je lah pisau tu. Selesai, tak ada masalah baru yang timbul. Senang kan? Inilah yang kita panggil masalah bukan inventif. Senang cerita, bila kita selesaikan, ia tak datangkan kesan sampingan atau masalah lain. Memang selesai terus. Tapi, macam mana pula kalau penyelesaian kita tu sebenarnya yang cipta masalah baru? Ini yang makin menarik ni. Jom kita tengok. Okey, bayangkan kita perlukan meja yang betul-betul kuat nak letak semua buku teks yang tebal-tebal tu. Jadi, apa kita buat? Kita pasang kaki besi. Nampak bagus kan? Tapi, bila nak kemas bilik, alamak, meja tu dah jadi berat sangat, tak boleh nak alih. Nampak tak? Kita dah cipta masalah baru. Inilah dia masalah utamanya. Kita panggil ini percanggahan fizikal. Meja tu dalam satu masa perlu jadi berat supaya ia kuat. Tapi ia juga perlu jadi ringan supaya senang nak alih. Macam mana nak buat tu? Berat dengan ringan serentak. Dan inilah yang dinamakan masalah inventif. Bila kita cuba nak tambah baik satu benda, macam kekuatan meja tadi, kita secara tak sengaja dah timbulkan masalah lain, iaitu beratnya pula. Satu naik, satu lagi turun. Jadi, persoalannya sekarang, macam mana kita nak selesaikan masalah yang bercanggah macam ni? Jangan risau, ada dua kaedah penyelesaian yang hebat macam kunci ajaib yang boleh buka jalan. Nah, ini dia dua kaedah tu. Pertama, kaedah pemisahan ruang dan yang kedua, kaedah pemisahan masa. Jom kita tengok satu-satu. Okey, sekarang jom kita tengok macam mana nak guna dua kunci ajaib ni dalam situasi sebenar. Bila nak guna pemisahan ruang dan bila pula nak guna pemisahan masa. Okey, situasi pertama. Cuba tengok kerusi dalam kelas. Ada kawan kita yang tinggi, dia perlukan kerusi tinggi. Ada pula yang lebih rendah, perlukan kerusi yang rendah. Macam mana tu? Soalan paling penting kita kena tanya. Keperluan untuk jadi tinggi dan rendah ni, adakah ia berlaku pada masa yang sama? Ya, betul. Kawan kita yang tinggi dan yang rendah tu ada dalam kelas pada masa yang sama. Jadi, kita guna kunci pemisah ruang. Penyelesaiannya, tentulah kerusi boleh laras. Satu kerusi, tapi boleh jadi tinggi dan rendah. Kan bijak tu? Alright, situasi kedua. Fikirkan pasal kemah. Masa kita nak guna untuk tidur, kita nak ia besar dan selesa kan? Tapi masa nak bawa dalam beg atau simpan dalam stor, kita nak ia jadi sekecil yang mungkin. Sekali lagi, kita tanya soalan yang sama. Keperluan untuk jadi besar dan kecil ni, adakah ia berlaku pada masa yang berlainan? Sudah tentu, kita guna kemah masa lain, kita simpan masa lain. Jadi, kita guna kunci pemisah masa. Penyelesaian paling sempurna, kemah yang boleh dilipat. Besar bila perlu, kecil bila disimpan. Nampak tak? Anda sebenarnya dah pun faham rahsia untuk selesaikan masalah inventif. Sekarang, giliran anda pula untuk jadi pereka cipta yang kreatif. Okey, sebagai rumusan, ingat 3 langkah ni. Pertama, kenal pasti masalah inventif tu yang ada kesan sampingan. Kedua, cari apa percanggahan fizikalnya. Contohnya, berat lawan ringan tadi. Dan yang ketiga, tanya soalan keramat tu. Adakah ia berlaku pada masa yang sama? Kalau ya, guna pemisahan ruang. Kalau masa berlainan, guna pemisahan masa. Senang je kan? Jadi, sekarang pengembaraan sebenar anda bermula. Cuba pandang sekeliling anda hari ini, dekat rumah ke, dekat sekolah ke, apa masalah inventif yang anda nampak? Dan yang lebih penting, macam mana anda nak selesaikannya? Jom jadi penyelesai masalah.